Selamat kembali semua. Hari ini kita nak selam sikit bab 3 dari buku teks Sains Komputer tingkatan 2. Kita fokus pada persekitaran kod arahan. Misi kita nak fahamlah apa benda asas yang buat apps, yang buat game anda jalan tu. Kita nak tengok benda macam jenis data, cara simpan maklumat, macam mana kod tu berinteraksi, alat dia untuk buat banding-banding, logik dan juga macam mana nak handle kalau ada silap ralat. Okey, first kali kan, komputer ni nampak macam power gila. Tapi macam mana dia tahu beza contohnya nama kita ke, umur ke, atau kita dah tekan like ke belum? Mesti mula dengan jenis data kan? Kenapa penting sangat nak bezakan semua tu? Ya, penting tu. Sebab setiap jenis data ni, dia macam bagi arahan kat komputer cara terbaik nak simpan, nak guna maklumat tu. Contoh mudah, integer atau int, nombor bulat, macam umur anda, atau berapa nyawa tinggal dalam game. Komputer simpan ni lain sikit dari nombor perpuluhan. Yang tu kita panggil double atau float. Yang ni pula penting untuk harga barang kan? Macam RM12.99 kat Shopee tu. Atau markah perikseri yang ada perpuluhan. Jadi bukan nombor je lah. Macam mana pula dengan teks? Nama kita ke, message WhatsApp ke? Okey, kalau teks. Kalau satu huruf je macam grade A, saiz baju S, itu kita panggil char. Satu karakter. Tapi bila dah jadi perkataan, ayat, nama IG anda, lirik lagu kat Spotify, message yang anda hantar tu semua, itu string, STR. Komputer kena tahu tu teks bukan nombor nak kira-kira. Lepas tu ada satu lagi yang sangat power sebenarnya. Boolean. Boolean? Macam bunyi teknikal sikit. Apa benda tu sebenarnya? Dia paling asas. Cuma ada dua nilai je. Benar atau true. Dan palsu atau false. Tapi inilah nadi untuk buat keputusan dalam kod. Contohnya, adakah password yang anda masuk tu betul? Benar ke palsu? Atau dalam game, pemain tu ada kunci tak nak buka pintu? Benar ke palsu? Adakah umur anda cukup? Benar ke palsu? Senang komputer nak proses berjuta keputusan macam ni. Cepat. Okey. So, komputer dah kenal jenis data, tapi macam mana dia nak pegang data ni masa program tu jalan? Macam skor game tu kan asyik berubah. Macam mana dia simpan? Di sinilah kita guna konsep pemboleh ubah. Variable orang panggil. Dia macam label pada satu kotak memori lah. Isi dia boleh tukar-tukar. Skor game anda, nama watak yang anda pilih, bilangan followers, semua tu simpan dalam pemboleh ubah. Cuma, kena ingat sikit lah, nama pemboleh ubah tu ada peraturan dia. Tak boleh mula dengan nombor, tak boleh ada space. Sebab tu biasa nampak nama macam skor pemain atau nama pengguna. Okey, kalau ada yang boleh ubah, mesti ada yang tak boleh ubah juga kan? Betul tu. Itu kita panggil pemalar. Constant. Nilai dia tetap dari awal sampai habis program. Tak berubah. Contoh paling famous, nilai pi itulah 3.14 atau mungkin had laju maksimum dalam game racing. Guna pemalar ni bagus sebab kita tak adalah tersilap pergi ubah nilai yang memang patut tetap. Faham. Jadi, kita dah ada data, dah ada tempat simpan dia, pemboleh ubah, pemalar. Macam mana pula kita, pengguna ni, nak cakap dengan program tu? Nak masukkan nama kita ke, nak tengok hasil ke? Itu kita guna fungsi input dan output. Fungsi input, dia macam telinga program lah. Dia tunggu anda type sesuatu. Bila anda search kat Google, type message, masukkan nama, masa mula game. Itu semua input tengah kerja tu. Fungsi print pula macam mulut program. Dia tunjuk maklumat kat skrin anda. Hasil search, message selamat datang, skor terkini, status kawan online, itu semua print. Kiranya inilah jambatan antara kita dengan kod. Alright, sekarang masuk bahagian yang macam otak sikit ni, operator. Kita tahulah tambah, tolak, darab, bahagi. Itu biasa. Tapi ada lagi kan? Yang untuk banding-banding, untuk logik. Ni ke yang buat keputusan tu? Tepat sekali. Selain operator matematik biasa tu, plus, minus, darab, tambah, kita ada operator perbandingan. Ini alat nak bandingkan nilai. Guna simbol macam sama dengan, sama ke tak, betul ke tak, tak sama ke,
lagi besar, lagi kecil, sama dengan, besar atau sama dengan, kecil atau sama. Contohnya, kod tu mungkin cek umur pengguna 18 baru bagi masuk. Hasil dia sentiasa boolean, sama ada benar atau palsu. Okey. Dan yang logik pula, macam and or not tu. Itu operator logik. Yang ni untuk gabungkan beberapa syarat boolean tadi. Contoh, nak login account game. Mesti nama pengguna betul and kata laluan betul. Dua-dua kena betul. Atau nak dapat diskaun. Mungkin syarat dia ahli premium or jumlah beli RM200. Salah satu benar pun cukup. Not tu pula untuk terbalikkan. Contoh, not status sibuk. Semua inilah yang bagi program tu kebolehan buat keputusan kompleks ikut banyak syarat. Semua ni nampak macam best lah bila jalan elok. Tapi, mesti ada masa kod tu buat hal kan? Buat perangai. Ralat tu macam mana pula? Pening juga kadang-kadang nak cari apa yang salah. Oh, memang tak larilah dari ralat. Itu biasa dalam coding. Ada 3 jenis utama lah. Pertama, ralat sintaks. Ini macam salah eja atau tata bahasa kod. Type print instead of print. Lupa letak kurungan ke, yang ni biasanya komputer pandai kesan. Dia terus bagi tahu kat mana salah. Paling senang nak baiki. Okey, itu clear. Yang lain pula? Tiba dia crash. Program berhenti. Contoh paling biasa, cuba bahagi nombor dengan kosong. Kan tak boleh tu. Jadi program stop. Ketiga, yang ni paling mencabar. Ralat logic error. Kod jalan elok je, tak crash, tak ada error message. Tapi hasil dia salah. Contoh, formula nak kira purata markah tu salah. Atau formula diskaun silap letak. Yang ni memang kena cek betul-betul logik kita. Kena uji banyak kali. Kadang-kadang berjam juga nak cari. Jadi, kalau kita kumpul semua ni kan, faham jenis data, cara simpan guna pemboleh ubah dengan pemalar, interaksi input-output, guna operator untuk buat perbandingan, buat logik dan tahu macam mana nak kesan ralat. Kiranya inilah dia tata bahasa asas untuk kita bercakap dengan komputer melalui kod kan? Komputer je. Dia sebenarnya buka mata kita untuk faham macam mana dunia digital sekeliling kita ni berfungsi. Dari app media sosial yang kita guna hari-hari sampai ke sistem traffic light kat simpang jalan tu. Ia langkah pertamalah untuk kita bukan setakat jadi pengguna teknologi, tapi mungkin satu hari nanti jadi pencipta teknologi itu sendiri. Jadi, sebagai penutup, untuk anda fikirkan sikitlah. Lain kali, bila anda main game, dapat achievement baru ke? Atau bila IG tunjuk story kawan anda yang baru? Cuba teka sekejap. Agak-agak jenis data apa yang terlibat kat situ? String ke? Boolean ke? Operator logik mana yang mungkin kerja kat belakang tabir tu? Yang buat keputusan nak tunjuk benda tu? Cuba mula perhatikan logik di sebalik teknologi harian anda. Mungkin anda akan nampak dunia ni dengan cara yang baru sikit.